Jangan terkeliru, jangan terbeli dengan daerah-daerah ini kerana kita ada hala tuju. Kalau tidak, kalau tak ada hala tuju, Sultan Pahang, Sultan Abdullah menitahkan agar isu penerokaan tanah haram di negeri itu diselesaikan dengan cara terbaik dan ditamatkan sepenuhnya. Menurutnya, usaha menoktahkan penerokaan haram perlu dilakukan secara berperingkat bagi memastikan ia benar-benar berkesan. Baginda turut bertegas dan tidak menolak kemungkinan hukuman lebih berat akan dikenakan selain turut menzahirkan rasa terkejut dengan jumlah keluasan tanah yang dilaporkan telah diteroka secara haram. jangan terkeliru, jangan terbeli dengan daerah-daerah ini kerana kita mesti ikut peraturan. Yang mana berlalu itu saya tak nak ungkit. Itu mana saya cakap dalam dewan, ya. Kita nak pergi ke hala hadapan, ya. Kita supaya ada satu sistem yang boleh kita urus tadbir hal-hal tanah ini dengan sebaik mungkin. Bukan seperti yang ada berlaku sekarang. Tidak adil bagi rakyat, tidak adil bagi kerajaan dan sebagainya. Dan ini satu angka yang agak besar. Namun tindakan seterusnya perlu dibuat dan saya harap semua pihak harus bekerjasama kerana kita tidak boleh membiarkan amalan aktiviti haram ini diteruskan untuk menoktahkan dan selesaikan secara terbaik. Ya, harus memahami hakikat itu, itulah yang sebenarnya. Dan mana-mana pihak yang nak membuat permohonan, sila buat permohonan yang secara ofisial. Ini proses-proses yang ditentukan untuk kerajaan. Kita boleh berusaha untuk menotah ini berbaikan peringkat. Tak boleh buat secara mengejut dan sekaligus itu mungkin susah sikitlah. Kurang-kurangnya ada haluan ke situ menoktahkan. Ya, ada hala tuju. Kalau tidak, kalau tak ada hala tuju, dan makna hala tuju mencerobohi akan berterusan.